Okey tuan semua, garam aswad ni, garam tamir aswad ni tuan-tuan boleh gunakan untuk kalau tuan-tuan kena santau misalnya. Tuan-tuan santau, tuan-tuan ambil satu cubit dah. Satu cubit, tak sekadar, terserah tuan-tuan ambil banyak mana, tapi satu cubit masuk ke dalam gelas, anda kacau. Ya, sebelum minum tu anda baca selawat 10 kali. Apa-apa selawat tak kisah. Anda minum insya-Allah. Kalau ikut sebenarnya dia akan muntah lah, anda akan muntah. Kalau tak muntah pun dia akan keluar melalui perkumbahan kita lah, mana kita kencing atau kita buang yang besar, ataupun melalui perpuluhan kita. Dan anda boleh tengok lendir akan keluar melalui liang-liang roma anda. Itu satu kalau untuk kena termakan benda lah, kena racun apa semua kan. Jadi kalau untuk anda nak mandi boleh, anda nak mandi anda kena ambil satu sudu besar anda ambil dan letakkan dalam baldi yang penuh air, anda kacau anda kacau, kemudian anda baca Fatihah 7 kali. Jadi baldi tu jangan baca dalam bilik air, anda buat keluar. Kalau bilik air lepas anda kacau, anda baca Fatihah 7 kali. Lepas 7 kali anda doa sekejap, bawa masuk bilik air, anda mandi bersih badan. Anda mandi bersih badan apa semua, kemudian anda ambil air cebok dan mandikan. Anda mandi sebagai birasan terakhir. Dan masa anda mandi anda niat ya, untuk apa nak, untuk buat nak sihatkan badan. Kadang-kadang sekadar letih balik office kan, anda boleh gunakan garam ni. Ataupun anda rasa tak selesa, ada gangguan dalam badan anda boleh mandikan juga. Dan jadikan sebagai satu rendaman boleh. Kalau anda balik penat, kaki sakit apa semua kan, atau lepas jogging, anda ambil tapi syarat air kena panas. Air yang anda dah tu ada air panas. Yang panas tu anda boleh tahan, kalau anda letak kepanasan anda boleh tahan dengan letak kaki lah. Anda ambil satu sudu besar, masuk dalam baldi, anda kacau, kemudian anda rendam kaki tu. Yang untuk rendam tak perlu baca apa-apa. Untuk mandi saya baca. Jadi anda rendam kaki, insya-Allah anda boleh rasa akan kekuatan garam ni, sebab garam ni punya sifat dia untuk menyedut sesuatu perkara. Jadi insya-Allah kalau anda guna kaedah tersebut, insya-Allah anda akan rasa kehebatan garam tamir aswad ni. Dan juga kalau terdesak dalam semua, anda boleh guna garam ni juga untuk buat tabur dalam rumah anda. Dalam rumah dan di rumah. Anda masuk dalam rumah, anda tabur sebelah kanan dulu. Sambil ingat baca ayat kursi. Dan tabur sikit-sikit lah. Sebab syarat je, tabur sikit-sikit. Di bawah kena tingkat atas, naik tingkat atas semua. Dalam bilik air tak perlu masuk. Anda ambil sikit lah, anda paling gitu je. Anda tabur sampai anda jumpa balik tempat anda mula-mula tadi. Kemudian di luar, kalau ada kawasan luar rumah tu, kita tabur kat kawasan rumah tu. Kalau di belakang pun sama juga. Anda lakukan 3 untuk pemagaran ni, anda buat 3 kali. 3 kali 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut, tak boleh putus. Kalau hari ni anda buat, hari ni esok lusa kalau anda buat. Jangan buat hari ni besok tak buat, tak boleh, insya-Allah. Jadi dengan garam ni anda tak perlu baca apa-apa sebenarnya, sebab garam sudah dibaca oleh ustaz dan dijadikan sebagai satu garam untuk perlindungan dan juga sebagai penawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.